betul ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat hari Wesak guys. Selamat bercuti. Hari ni berapa bulan? Hari ni Isnin 12 Mei. Alhamdulillah 2005. Hari ni kita buat live sekejap lah. Tentang orang cakap apa? Feedback. Feedback daripada YB kita, Menteri Ekonomi, YB Rafizi Ramli. Itu dia buat podcast dekat Seri Kembangan. Dia jawab soalan banyak sangat. Orang duk tanya ni. Pum semua tanya kan. Jadi dia jawab dengan dalam bentuk live podcast. Apa nama podcast dia? Bakal Menteri. Podcast tu kan. Bakal Menteri. Apa dia? Apa tajuk dia? Menteri berhenti apa? Tak tahu, saya tak tahu. Tak ingat. Jadi jawapan-jawapan telah diberikan kepada umum. Kan? Kita tengok macam mana dia ni hilang kan? Kan? Tu dia pun jawab. Saya seronok lah dengar dia jawab dalam podcast tu kan. Soalan-soalan pun bagus lah. Yang tukang bagi soalan pun bagus. Macam tu lah. Kalau hampa nak buat podcast, hampa kena ambil tu sebagai contoh. Bila kita nak ajukan soalan kan, dia mesti kena dengan jawapan yang kita dengar tu puas hati lah. Jadi yang tukang tanya tu yang bagus. Tu lah, dalam banyak-banyak jawapan adalah kita bergantung kepada tukang tanya. Tukang tanya tu smart. Jadi soalan dia tu menjawab lah. Tapi saya yakin soalan-soalan tu telah disusun yang membentuk kepada nak bagi jawapan apa dekat orang ramai. Macam tu. Jadi yang menariknya kat situ ada bunyi siren. Ada bunyi siren dia cakap, ingat polis ke apa kan? Polis mai sebut kan, dia cakap, wah lama tak dengar bunyi siren. Kan? Dah aku insyaAllah kan. Sekarang ni kita kerajaan yang lebih terbuka lah untuk bercakap-cakap tentang soal politik ni. Sebab kita semua yakin yang orang ramai dah lebih open lah, supaya benda-benda ni jadi pembincangan umum daripada atas sampai dah dekat rakyat. Jadi rakyat pun dah ambil pot lah orang cakap. Rakyat ambil pot tentang politik Malaysia. Baguslah benda tu kan. Rakyat ambil pot. Jadi jawapan tajuk saya hari ni adalah berbunyi jawapan Rafizi. Guys, tengok. YB dah jawab dah. Dia dah jawab apa benda menyebabkan yang ketidakpuasan hati. Tentang apa ni, sistem pengundian. Sistem pengundian depa ini pada dia cakap lah, saya terjemah balik lah kan. Di mana dia nampak dan dia merasakan bahawa sistem pengundian tu ada yang tidak kena waktu hari tu kan. Di mana daripada yang calon-calon yang menang tu menjadi satu benda yang kepelikan orang kata. Kepelikan. Ini kita cakap parti depa lah. Tak apalah. Itu masih dalam sistem depa. Dan kenapa sangat pengaruh apa yang dikatakan oleh YB Rafizi ni, kenapa sangat penting kita nak dengar? Sebab dia antara yang tertinggi jugalah kan. Dia timbalan presiden. Dia paling tinggi lah. Jadi apa yang keluar daripada mulut dia sangat-sangat memberi kesan kepada orang-orang bawah lah. Termasuk sekali orang rakyat dan orang yang dalam parti dia apa. Jadi kerisauan dia adalah benda yang ada dekat dalam parti tu melimpah keluar pergi sampai dekat rakyat. Itu satu. Maklumat-maklumat mereka, maksudnya apa isu dekat dalam ni kan.
Kalau benda tu tertutup dekat dalam parti tak ada masalah kan. Orang pun tak nampak. Tapi bila benda tu dah masuk dalam media apa semua, rakyat semua pun dapat tengok. Jadi rakyat jadi persoalan. Depa ni depa ni lebih kurang ke? Depa ni lebih kurang parti-parti lain ke kan? Kan? Parti kawan saya cakap, parti sebelah lebih kurang ke? Nampak macam tu. Di mana bila kita sebut parti apa ni, keadilan ni adalah parti reformasi. Parti apa? Reform. Parti reform. Di mana parti depa ni kita kena faham depa daripada dulu memperjuangkan kebersihan dalam pentadbiran. Jadi sekarang ni dia orang dah duduk dalam pentadbiran. Tambah pula pentadbiran itu adalah pentadbiran orang cakap apa? Di mana Perdana Menteri adalah daripada dia orang punya parti. Jadi apa yang orang cakap apa, yang dituntut lah daripada dulu kan, sepatutnya dapat direalisasikan sekarang lah. Begitu. Tapi bila kita dengar cara YB Revisi bagi jawapan tu, kita dengar macam benda tu tidak direalisasikan, malah jadi lebih buruk lagi. Jadi lebih buruk. Buruk dekat mana tau? Buruk dekat dia nampak macam dia ni sangat cinta dengan parti dia. Dia ni sangat cinta dengan parti dia. Dia sangat cinta dengan pendukung-pendukung parti daripada dulu sampai sekarang. Dia pengharapan dia atas ahli-ahli parti dia supaya memegang teguh pada apa yang kita pegang daripada dulu. Macam tu mesej dia. Jadi sekarang ni dia kata berlaku sebaliknya, di mana budaya-budaya daripada mana tak tahu masuk ke dalam parti. Di mana budaya itu memang sangatlah tidak tak serasi dengan apa yang dia perjuangkan. Yang dia kata apa? Bagi hadiah tudung, bagi hadiah bentuk-bentuk apa ni? Bentuk duit. Di mana budaya tu tak ada pun dalam parti depa sebelum ni. Kenapa sekarang ada? Dari mana mai? Nampak? Jadi sekarang ni susunan-susunan mereka nampak macam akan mengenepikan Rafizi. Seolah-olah dia macam dah tahu, dia dapat bau dah. Bau. Aku tersingkir ni aku ni. Macam tu. Aku ni kena tendang ni. Cakap ni. Jadi kenapa dia kena tendang? Sekarang ni dah kena tendang belum, tak lawan lagi. Lawan dulu nanti. Tapi dia duk rasa macam alah, aku dah lama lah dalam ni, aku tahulah lebih kurang macam tu lah. Jadi kenapa pula ada unsur-unsur begitu? Kenapa nak tepikan dia kan? Dia ni ada buat pengkhianatan dalam parti ke? Cakap tak. Sebab dia terlalu, macam saya cakap kan, dia ni seorang yang memegang pada formula-formula. Dia terlalu menginginkan, dia terlalu ingin merealisasikan apa yang kita cuba perjuangkan daripada dulu. Dan sepatutnya sekarang lah waktu dia. Di situ. Okey, ni part. Part YB Rafizi. Di mana bila dia rentak dia begini, bagaimana dengan orang lain dalam parti dia? Adakah sama sahut dia? Kan? Sama ke? Atau orang lain fikir macam, alang-alang kita dah duduk dalam ni, tak apalah jalan macam mana pun tak apa, asalkan kita dalam pentadbiran lah. Nampak? Kat situ dia tak mau. Dia tak mau perjuangan kita ni semata-mata untuk masuk dalam pentadbiran persekutuan. Semata-mata untuk masuk. Budaya macam mana pun tak apalah. Dia tak mau macam tu. Dia tak mau. Dia mesti nak apa yang kita perjuangkan dulu. Macam mana kita duk gembar-gemburkan apa yang kita nak. Mesti kena selari dengan apa yang sekarang. Dia nak macam tu. Jadi persoalan sekarang yang paling terbesar sekali, ahli-ahli ni, cabang-cabang ni, depa ni nak benda yang sama ke dengan YB Rafizi? Itu persoalan dia. Kalau dia orang pun tak mau, dia orang macam ni, biarlah macam mana pun, janji kita duduk dalam sudahlah, kan? Semua dapat makan apa? Jadi benda tu yang dia tekankan lah. Yang dia tekankan. Jadi dia dapat menghidulah benda-benda yang dia rasa macam tak elok. Benda sekarang baru make sense kenapa dia orang kata apa, cakap dia nak tarik diri, kemudian dia nak fokus kepada parti.
untuk kita berhadapan PRU16. Sebab dia dah nampak benda tu adalah satu benda yang bahaya. Bila benda-benda hak buruk ni bagi dia, budaya-budaya yang buruk ni menular dalam parti dia, dia tak boleh duduk diam. Dia kata kalau benda ni menular dan semua mengamalkan budaya ni, kemudian dilihat oleh rakyat, kan? Dilihat oleh rakyat satu, dilihat oleh Allah satu. Jadi automatik kita akan ditolak nanti. Tak pelik pun. Bila kita ditolak, jadi jatuhlah kita punya presiden. Presiden hilanglah sokongan kan. Kalau kita tak, maksudnya dia nampak macam perkara-perkara tu adalah perkara yang bahaya dalam parti dia. Parti dia nampak benda tu bahaya dan dia tak mau. Dia tak mau benda-benda macam ni, dia tak mau. Dia mesti nak ketelusan, kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dalam pentadbiran. Jadi macam mana kita kata, pembentukan kerajaan perpaduan ni yang menyebabkan bentuk-bentuk reformasi tu tak dapat ditegakkan. Kan? Di mana pentadbiran tak boleh terlibat dengan kehakiman, tak boleh terlibat dengan pelantikan SPRM. Benda tu yang dia orang minta, kan? Tiba-tiba dapat sambung kontrak. Jadi macam wow. Dia macam tu lah. Dia macam wow macam tu. Dia cakap kita ni seolah-olah macam kartun lah. Itu maksud dia. Hampa kena faham tu maksud dia. Kita ni macam kartun lah. Kita beria kemarin dulu kan, 20 tahun lepas kan. Wow. Dah dapat masuk, tiba-tiba kita dengan mereka lebih kurang je. Dia cakap jadi perjuangan hampa apa? Apa perjuangan hampa sekarang? Nothing lah. Dia jadi nothing lah. Okay, itu side dia. Ini bukan jawapan saya. Hampa jangan cakap saya cakap pula. Ini maksud dia. Saya saya bagi terjemah bagi bahasa mudah faham. Dan saya respect juga YP Refizi ni. Dia menyampaikan dalam bahasa Melayu, guys. Dia menyampaikan dalam fully bahasa Melayu. Adalah sikit-sikit kataan orang putih yang dia guna. Di mana bila dia guna bahasa macam tu, orang macam dia meninggikan bahasa Melayu, kan? Penyampaian dia tu. Kalau kita nak bezakan dengan keluar sekejap, kan, dengan YB. Kalau YB KJ dengan Brother Syahril, dia orang ada mix sikit bahasa orang putih. Baguslah sebenarnya untuk, bagus juga kan kalau kita tak dengar bahasa orang putih pun tak boleh. Kita tak belajar kan. Oh ini ayat-ayat ni kan. Kita carilah dictionary kan. Oh dia cakap bahasa ni. Masing-masing bagi peranan lah. Baguslah benda tu. Dan di side Madani pula. Side Madani macam mana pula? Adakah Madani menyokong lambang Rafizi? Adakah Madani, kerajaan perpaduan tadi, yang perpaduan daripada parti-parti gabungan tadi, adakah menyokong apa yang dibawa Rafizi tadi? Kita tak tahulah benda tu. Dan kalau kita nak berspekulasi lah kan, kalau kita nak berspekulasi, saya nampak sebenarnya perlu ada orang kata apa, kekuatan dalam perpaduan ini. Walaupun kita terpaksa menggadaikan kita punya maruah, macam tu tau. Kita terpaksa menggadaikan kita punya maruah demi untuk menguatkan balik identiti bangsa. Nampak? Dia tak cerita pasal parti tau. Dia pergi atas lagi. Identiti bangsa. Memang ada budaya-budaya macam tu. Tak apa, kita telan sat, kita susun sat, besok kita counter balik. Sikit. Macam tu. Saya nampak. Dan saya yakin benda tu. Memang semua orang tak mau benda-benda yang akan melemahkan mana-mana parti pun, mana-mana kerajaan pun. Kalau kita budaya kita tu buruk, jangan pelik, kita akan tumbang. Sama macam parti yang pegang lama dalam negara ni, kan? Dan kan dah tumbang. Lepas tu katanya dah naik balik dah. Cakap dah naik balik dah. Dengan sokongan-sokongan yang baru, aura-aura yang baru menyokong. Jangan lepaskan kami, tegakkan kami. Jadi benda-benda itulah, budaya itulah susah nak susah nak orang cakap apa, ditukar budaya-budaya orang politik ni. Dan orang kata apa, dia sebut sebagai kaki ampu. Disebut sebagai kaki ampu. Dan dia menolak benda tu, dia tak mau. Dan dia cakap saya ni bukanlah saya tak boleh mix dengan mereka. Dia cakap dia orang asing dalam politik tau. Dia orang asing dalam politik. Saya tak boleh. Bila saya tengok benda tu salah, salah. Saya orang korporat, kan?
saya punya cara kerja saya, bila ni salah perlu diketepikan, yang betul yang ini, so yang ni pergi. Macam tu dia cakap. Jadi kalau yang salah pun kita letak kat situ, kita expect benda yang nice, benda yang good. Dia cakap, apa yang hang expect? Hang letak benda yang bermasalah kat situ, hang expect benda yang bagus. Make sense, dia cakap benda tu. Kan? Dan saya pun menyokong lah kan apa yang dia cakap tu. Betul juga kan. Jadi jawapan dia tu menjawab semua kan. Kenapa berlaku macam ni. So, tak apalah jadi macam mana pun. Nanti akan ada lawan kan. Kata apa? Apa tu? Timbalan Presiden. Lawan dengan Nurul Izzah. Tak apalah. Kalah ke, menang ke. Lawan sajalah. Kan? Dan benda-benda itulah yang dia tak cakap dia nak keluar daripada parti ke. Tak. Kamu jangan salah faham. Bukan dia kata dia bencikan parti ke. Bukan. Dia masih sayangkan parti itu. Dan dia nak orang semua berfikir, berhijrah. Jadi lebih better. Tak tahulah better macam mana kan. Mungkin better macam Perikatan Nasional ke. Tak gaul kepala kan. Better macam mana kan. Tak apalah. Jadi benda-benda tu harus dititik beratkan lah. Mana-mana parti pun mesti kita kena sokong benda-benda yang bagus. Untuk membangunkan benda yang bagus, kena jadi bagus. Siapa yang kena bagus? Manusia tu kena bagus. Hati manusia tu kena bagus. Jadi sekarang ni tajuk sebenarnya adalah mendidik manusia. Bukan mendidik ahli parti. Mendidik manusia semua jadi bagus, supaya pentadbiran jadi bagus. Itu titik dia kan. Kalau kita nak olah kan. Jadi itulah jawapan dia kan. Kecoh kat tu bunyi siren tu. Saya tanya bunyi siren tu cakap, betul ke? Oh tak ada apa. Cakap bomba. Aduh. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana memberi ruang untuk YB Rafizi berkata-kata. Walaupun benda tu kita lihat sebagai melawan arus perdana kan. Dan betul Max dia cakap dia perlu ambil cuti untuk settlekan masalah parti. Sebab dia duduk dalam kerajaan pentadbiran. Jadi tak boleh dia nak seorang ahli mai dekat dia punya pejabat yang dia ni Menteri Ekonomi. Tak boleh lah gunakan waktu aku di dalam pentadbiran. Ini tentang rakyat. Parti tu asing. Jadi kalau kata nak settle buat parti, kita kena buat kat luar. Kita buat kat luar, aku ambil cuti seminggu ke 2 minggu ke. Kita pergi settle semua ni. Lepas tu nanti aku masuk balik. Dalam masa sama tu duduk nampak lah rentak-rentak tu macam nak mengenepikan dia kan. Dia tak heran sebenarnya. Dia tak heran. Cuma tak payahlah nak susun sampai macam ni sekali kan. Hubung api lah apa semua, tak payah. Straight to the point. Cakap apa, kita akan berundur. Dia nak macam tu. So bila susun macam ni nampak macam tengok ni melibatkan ramai orang kan. Straight to the point kan senang. Tapi kalau kita nak tengok gaya Melayu lah kan. Gaya Melayu memang macam tu pun. Melayu ni dia memang akan susun-susun bagi nampak macam bagi nampak ada irama bunga-bunga tu. Jadi macam ni. Barulah ada hujung puan cakap. Hujung pangkai orang cakap. Barulah nampak benda tu kan. Dia tiba-tiba pop. Kenapa? Dia? Rafizi hilang. Why? Jadi kelang kabut. Jadi orang tak nampak lah benda tu kan. Biarlah berbentuk macam ada fight sikit. Okay, dia tak ada sokongan. Okay, awak kena angkat kaki. Macam tu lah. Baru nampak macam satu penceritaan. Itu je lah cerita dia. Jadi bagi saya apa yang diucapkan tu adalah benda-benda yang bagus kan. Perlu diambil kira mana-mana parti sekalipun. Di mana budaya-budaya yang buruk itu perlu ditolak. Tak boleh diamalkan. Kalau nak benda ni orang cakap ada nilai dekat seseorang pemimpin tu. Nak ada nilai kat pemimpin tu, bukanlah dari segi sehebat mana kita menjilat beliau. Mestilah dari segi apa yang dia memimpin dengan cara macam mana, supaya kita nak kelangsungan parti tu. Dia nak kelangsungan parti tu. Jadi kita nilah kan, kita harap benda yang baik-baik sajalah. InsyaAllah lah. Pun mengejutkan juga kalau tiba-tiba kata dia keluar kan. Dia keluar pergi masuk dengan Bersatu ke, mana tahu kan. Azmin ada kat sana. Mana tahu sama jiwa sama ke tiba-tiba kan. Mana tahu kan. Dia tu kita tak tolak lah kan. Masuk PAS ke kan. Mana tahu. Melampau. Itu melampau tu. Spekulasi yang sangat melampau tu macam tu. Ini insyaAllah lah. Jadi yang baik-baik saja. Jadi itulah yang saya nak cakapkan. Ada benda lagi ke dalam yang dia cakap tu?
Okey, habis lah. Itu ialah. Itu orang cakap apa, ringkasan, rumusan daripada apa yang berlaku. Jadi kepentingan yang ada dalam kerajaan pun ada juga. Saya tak tahulah macam mana Rafizi melihat kerajaan perpaduan ni. Macam mana dia melihat kepentingan dia orang ni untuk teruskan dia orang punya, orang kata apa, perjuangan dia orang dalam bentuk ni. Sambil-sambil tu ada masalah-masalah yang lain, saya tak tahu dikira sebagai benda serius ataupun benda remeh. Perlu dibersihkan, perlu ditegakkan, perlu orang cakap apa, gunalah reformasi itu. Unsur-unsur tu sikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. So kita tarah semuanya, insyaAllah. Okay, itu sikit sebanyak guys. Sikit sebanyak ni pun ada customer ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.